Bazana fil hutamah. Masya Allah, bagus, very good. Nuha Furqan, seterusnya. Wa ma Bagus. kamal hutamah. Masya Allah, bagus, very good Nuha. Okay, dal tu adalah qalqalah Ada. Kena baca ada. Okay, ada. Okay, bagus, very good Nuha. Lagi sekali Nuha, minta maaf. Wa ma kamal hutamah. Masya Allah, bagus, very good Nuha. Seterusnya Furqan. Wa ma kamal hutamah. Okay, Masya Allah, bagus, very good Furqan. Okay, Furqan cuba sebut dal tu dengan ada. Bukan ada. Dia kena baca sebut ada. Wa ma adra. Ikut Ustaz. Wa ma adraka. Wa ma adra. Bagus. Okay, yang ni bukan panjang tau. Alif tu kita tak baca panjang. Mal terus masuk dalam huruf lam. Mal. Sebut. Mal hutamah. Masya Allah, bagus, very good Furqan. Okay, dari awal Furqan. Wa ma adra kamal Bagus. hutamah. Masya Allah, bagus, very good Nuha Furqan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Tahniah Nuha Furqan kerana berjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada malam ini. InsyaAllah Nuha Furqan, kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa selepas mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, Nuha Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Okay, bye Nuha Furqan. Selamat malam. Bye. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Aminah. Qala ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ihwatika fayakidu la. Okey, masya-Allah, bagus, very good. Okey, minta maaf Aminah. Aminah tadi baca la 2 harakat. Sepatutnya la tu mad jaiz, hendaklah dibaca dengan kadar 4 dan 5 harakat. Minta maaf Aminah lagi sekali. La taqasus ru'yaka ala ihwatika fayakidu laka kaida. Okey, masya-Allah, bagus, very good Aminah. Inna syaitana li insani aduwwum mubin. Okey, masya-Allah, bagus, very good Aminah. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Okey, masya-Allah, bagus, very good Aminah. Yang ni ma'arif li sukun ahadis. Panjang Kalau boleh ambil yang 4 harakat. Tengah-tengah. Okey Aminah, minta maaf lagi sekali Aminah ya. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadisi wa yutimmu ni'matah.
Okay, Masya Allah. Very good. Aminah. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawaik. Okay. Wa ala kama panjang ya. Aminah minta maaf. Lagi sekali Aminah ya. Wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawaik. Okay, Masya Allah. Very good. Aminah. Ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Okay, bagus juga Aminah. Aminah, sorry tau. Aminah baca abawai, bukan aba. Aba. Abawaika. Yang ni qalqalah. Wa Ishaq. Okay. Minta maaf Aminah, lagi sekali Aminah. Ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Okay, Masya Allah. Bagus juga Aminah. Inna rabbaka alimun hakim. Okay, Masya Allah. Bagus juga Aminah. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Okay, Masya Allah. Bagus juga Aminah. Iz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabba ila abina minna wa nahnu. Okay, lagi sekali Aminah. Ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Okay, Masya Allah. Bagus juga Aminah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Okay, bagus juga Aminah. Sorry tu Aminah. Na tu dua harakat. Inna abana lafi. Lagi sekali Aminah, minta maaf. Inna abana lafi dhalalim mubin. Okay, Masya Allah. Bagus juga Aminah. Uqtulu Yusufa awitarahu ardan yahlu lakum. Okay, Masya Allah. Bagus, very good Aminah. Wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Okay, Masya Allah. Bagus, very good Aminah. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi. Okay, Masya Allah. Bagus, Aminah. Sorry Aminah, minta maaf. Yusufa. La taqtulu Yusufa. Lagi sekali Aminah, minta maaf. La taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub. Okay, Masya Allah. Bagus, very good Aminah. Fi ghayabatil jubbi yaltaqitahu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Okay, Masya Allah. Bagus, very good Aminah. Qalu ya abana ma laka la ta'man. Okay, yang ni tak mana. Yang ni kena mulut muncung. Tak mana. Okay, sekejap Aminah. Yang ni Aminah kena muncungkan bibir. Di mana Aminah kena sewaktu sebut Aminah tu Aminah kena okay. Ustaz buka kamera Ustaz. Nanti Aminah cuba tengok bibir Ustaz. Okey. Okey. Aminah kena sebut macam ni Aminah. Okey. La ta'manna
La ta'manna. Mulut buncung tapi kita sebut kalau kalau yang biasa kita sebut la ta'manna. Itu yang biasa. Okey, tapi kalau yang ada tanda simbol tanda ismam ni Aminah kena sebut la ta'manna. Sebab sebenarnya dia baca la ta'manuna. La ta'manuna. Tapi nun tu dia jadi sabdu, so dia jadi la ta'manna. Yang berubah hanya pergerakan bibir kita sahaja. Bolehkah Aminah? Boleh. Okey. Lagi sekali Aminah. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Okey, masya-Allah. Kau juga Aminah. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Okey, bagus juga Aminah. Lagi sekali Aminah. Ghadan yarta'. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Lahu ada dua harakat. Wa inna. Lagi sekali Aminah. Minta maaf Aminah. Wa inna lahu lahafizun. Okey, masya-Allah. Bagus juga Aminah. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an yakula. Okey, masya-Allah. Bagus, very good. Aminah. Wa akhafu an yakula huzibu wa antum anhu ghafilun. Okey, masya-Allah. Bagus juga Aminah. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Okey, masya-Allah. Bagus juga Aminah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tahniah Aminah kerana telah berjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada petang ini. InsyaAllah Aminah, kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa selepas mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey Aminah, kita masuk jawi sedikit bila Aminah boleh? Okey. Okey Aminah. Kalau yang lepas kita dah belajar tentang suku kata tertutup dengan terbuka. Contohnya tertutup dan terbuka. Kalau tertutup tu suku kata tertutup maksudnya di akhir huruf selain daripada A, E, I, O, U. Contohnya tertutup tambah terbuka. Contohnya yang ni. Tangga, bantu. Contohnya ban ni suku kata pertama tapi akhir suku pertama tu dia selain daripada huruf A, E, I, O, U. Boleh Aminah? Okey. So itu perkataan tertutup. Itu suku kata tertutup. Tapi kalau untuk suku kata terbuka, so hendaklah suku kata tersebut diakhiri dengan huruf A, E, I, O, U. Bolehkah Aminah? Boleh. Okey, ni yang lepas ni. Ni mata pelajaran yang lepas. Okey, sekarang ni kita tengok suku kata yang terbuka. Suku kata terbuka campur dengan suku kata yang terbuka. Okey. So dekat sini suku kata pertama berakhir dengan vokal A, E, I, O, U.
Dan juga suku kata kedua pun sama berakhir dengan huruf vokal. Okey, sekarang ni kita cuba tengok. Contohnya. Okey. Okey, bila. So B diakhir dengan huruf ya, lam alif, huruf A. Okey, lada. So yang ni gula. Okey, batu. Okey, gigi. Ini antara contoh-contoh suku kata pertama dan suku kata pertama terbuka dan suku kata kedua pun terbuka juga. Bolehkah Mina? Contohnya roda, yang ni gula, yang ni kuku. Okey, yang ni bisu. Okey, Ustaz nak satu contoh yang lain daripada Aminah. Apa dia Aminah? Satu contoh. Hati. Ada tak hati kat sini? Okey, tak ada. Betul. So, ejaan hati macam mana Aminah? Ha alif. Bagus. Ta ya. Okey, masya-Allah, bagus, very good. Ini adalah suku kata terbuka dan suku kata terbuka campur suku kata terbuka. Okey, Aminah, boleh ke? Boleh. Okey. InsyaAllah esok kita akan sambung suku kata tertutup dengan suku kata tertutup. Okey. So insyaAllah Aminah, tahniah kerana telah berjaya mempelajari kelas Jawi kita pada petang ini dengan tajuk suku kata terbuka. Suku kata terbuka, suku kata terbuka dan juga suku kata terbuka. Okey Aminah, so insyaAllah Aminah, kita akhiri kelas Jawi kita dengan selawat ke atas Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aminah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, bye Aminah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahaminan nadimin. Bagus, boleh Khalis, bukan fa'ash, fa'as. Lagi sekali Khalis. Asbahaminan nadimin. Okay, masya-Allah, bagus, boleh Khalis. Min ajli zalika katab. Kau boleh jim tu qalqalah. Min ajli. Lagi sekali Khalis. Min ajli. Jelaskan qalqalah. Min ajli. Bagus. Zalika katabna ala. Min ajli zalika. Ajli zalika katabna ala Bani Israel annahu Bagus. qatala qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh. Panjang.
أو فساد Bagus. في الأرض فكأنما Faka'annama. فكأنما فتل Bagus. الناس جميعا Ni lam ni qatalan nasa. Wajibul guna dengung. Qatalan nasa. قتل الناس جميعا ومن Bagus. يهد Bagus. فكأنما أحيا Okey. Ahyan nasa jami'a. Lagi sekali. Ahyan. أحيا الناس Bagus. جميعا Masya ولقد Allah. Bagus. Very good. Jawab panjang. Qad ja'at hum. Walaqad. Walaqad ja'at hum. قد جاءت Bagus. رسل بيت الله ثم كان فسقا من Okey. Bila بعد mim sabdu, dia punya bacaan dia kathirom rapat bibir. Bukan kathirom, bukan dengung. Dia masuk serta dengung. Inna kathirom minhum ba'da. Okey, lagi sekali Khalish. إنه إن كثيرا منهم Bagus. وجدوا في الأرض Okey. Zalika. Zalika fil ardi. Cuba. Hmm. ذلك أرض رزقهم Masya Allah. Bagus. Very good Khalish. Bagus. جزاء Bagus. الذين يحبون الله ورسوله Bagus. ويسعون في الأرض Bagus. فساد أن Fasa panjang. يقاتلوا Fasadan. فسادا Ulang balik. Wa yasma'una fil ardi. Bagus. ويسعون في Wa الأرض yas'au. Ulang balik. Wa yas'auna fil ardi. ويسعون في الأرض فسادا Bagus. أن يقاتلوا أو Ayyuqattalu. أن Okay. أو تقتل أيديهم وأرجلهم من Aydihim. أيديهم Di panjang. وأرجلهم ID panjang. Aydihim. Dia ada mak asli. Bagus. وأرجلهم Wa arjuluhum min.
Bagus. من Bagus. كتاب أو Bagus. من Minal Nak ulang balik. أو ينفع من الأرض ذلك لهم خير في الدنيا Okay, masya-Allah, kau very good, Khalish. ولهم في الآخرة عذاب Akhirati. Walahum fil ar. Walahum fil akhirati. Lagi sekali, Khalish. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Okay, masya-Allah, kau very good, Khalish. Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Syukurlah, tahniah Khalish kerana telah berjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada pagi ini. InsyaAllah Khalish, kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa selepas mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Khalish. Okay, baik, Khalish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.